Hak cantik dunia, yang tampan dunia, pinjaman, jangan belagak sementara saja, pinjam. Yang cantik dunia, yang tampan dunia, kalau kamu ahli neraka, muka kamu bukan lagi begitu. Gigi kamu sahaja setinggi bukit Uhud penduduk neraka, belum lagi tubuh badan dia. Kenapa Allah Ta'ala cipta penduduk neraka besar? Sebab bila besar, kulitnya lebar, bahang api bakar itu lebih banyak dirasai. Allah bagi pinjam jawatan, Allah bagi pinjam harta, Allah bagi pinjam kemasyhuran, Allah bagi pinjam suara sedap, Allah bagi pinjam rupa paras yang elok. Itu pinjaman. Yang Allah tengok amalan kamu. Allah akan ubah rupa paras kita waktu nak masuk syurga. Semua jadi tampan, semua jadi cantik. Nak jadi VIP, korbankan dunia untuk akhirat.